Video ni sebenarnya rakaman masa saya buat sesi sharing dalam satu meeting sebelum ni. Dalam sesi tu saya share beberapa pengalaman daripada pengguna yang guna produk Xuanghou yang berkaitan dengan kesihatan harian macam GERD dan juga eczema. Beliau sebelum ini selalu rasa tak selesa lepas makan, especially bila makan makanan berminyak ataupun processed food, sampai rasa mual dan macam nak muntah. Lepas dia mula jaga pemakanan dan amalkan set perut dari Xuanghou secara konsisten lebih kurang sebulan lebih, dia sendiri perasan badan dia makin selesa dan simptom tu makin kurang mengganggu dia. Dia juga ada share pasal anak dia yang ada eczema. Sebelum jumpa dengan Xuanghou, dia dah bagi anaknya macam-macam, tapi lambat nak baik, ambil masa berbulan-bulan. Kali ni, bila eczemanya datang lagi, naik bintik merah di leher dan di muka. Dia mandikan dan sapukan anaknya dengan Green Z. Alhamdulillah, segala bintik merah dan gatal tu hilang dalam masa 2 hari saja. And dia juga share, dia perasan kulit muka anak dia lebih cerah. One tone lighter katanya. So lepas ni, siapa nak kulit muka lebih cerah naturally, bolehlah cuba dengan Green Z, okay? Selain tu, dia juga ada share pengalaman peribadi dia sendiri. Dia baru stop susu badan anaknya sebab anaknya dah 2 tahun. Tapi lepas ambil set perut, susu badannya jadi banyak semula. Masya Allah. Ramai orang sebenarnya tengah cari cara untuk lebih faham badan sendiri. Bukan sekadar ambil ubat, tapi juga tengok dari segi pemakanan, rutin dan juga lifestyle. Saya share video ini bukan untuk overclaim apa-apa, tapi sekadar nak tunjuk real sharing dari pengguna sebab mungkin ada orang lain yang tengah alami benda yang sama tapi tak tahu ada jalan lain untuk cuba.